Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Razah dan rakan-rakan saya sekalian. Nama saya Nur Aqilah Najah binti Romana dari kelas E20 akan membentangkan tentang kurikulum prasekolah 2026. Jadi kamu semua tahu ke apa latar belakang kurikulum prasekolah 2026 ini? Bagi saya terangkan. Kurikulum prasekolah 2026 mula dilaksanakan pada Januari 2026 di bawah kerangka kurikulum persekolahan 2027 iaitu KP 2027. Kurikulum prasekolah ini bertujuan untuk menggantikan kurikulum yang lama iaitu kurikulum standard prasekolah kebangsaan semasa 2017. Jadi apakah perbezaan kurikulum lama dan juga kurikulum baru? Ayo kita saksikan. Antara contoh perbezaan kurikulum lama dan juga kurikulum baru ialah pada kurikulum lama, murid lebih fokus kepada menghafal. Manakala pada kurikulum baru, murid lebih fokus kepada memahami, berfikir dan juga mengaplikasi. Ini selaras dengan keperluan pendidikan masa kini yang menekankan kemahiran berfikir RSTY iaitu KEBAT. Kawan-kawan tahu tak apa matlamat kurikulum prasekolah 2026 ini? Apa? Tak tahu? Mari saya terangkan. Secara umumnya, kurikulum prasekolah ini bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi fizikal, mental dan kerohanian. Maksudnya di sini, pendidikan prasekolah ni bukan sekadar fokus kepada akademik sahaja semata-mata, tapi juga perkembangan menyeluruh kanak-kanak itu sendiri. Contohnya dari segi fizikal, murid ni perlu aktif dan sihat. Dari segi mental pula, mereka perlu mampu berfikir dan memahami perkara asas dengan baik. Manakala dari aspek kerohanian pula, ia melibatkan pembentukan nilai murni dan juga akhlak. Selain itu, murid juga diharapkan dapat berkomunikasi dengan baik, bersosial dengan orang sekeliling, mempunyai keyakinan diri dan keinginan untuk belajar. Hal ini sangat penting sebab pada peringkat awal kanak-kanak, sikap dan minat terhadap pembelajaran tu mula terbentuk. Kita akan pergi kepada matlamat pertama iaitu pembangunan holistik yang merangkumi fizikal, mental dan juga kerohanian. Pembangunan fizikal merujuk kepada perkembangan tubuh badan kanak-kanak seperti kemahiran motor kasar dan motor hala. Antara contoh aktiviti motor kasar ialah berlari, melompat, berjalan. Motor halus pula melukis, mewarna, menulis. Dari segi mental pula, ia melibatkan perkembangan kualiti seperti kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan memahami konsep-konsep asal. Tugas guru memainkan peranan yang sangat penting dengan menyediakan aktiviti yang dapat merangsang pemikiran macam permainan puzzle ataupun aktiviti eksplorasi. Manakala aspek kerohanian pula penting untuk membentuk sasiah murid itu sendiri. Nilai seperti hormat menghormati, tolong-menolong dan berdisiplin perlulah diterapkan sejak kecil supaya mereka membesar menjadi individu yang berakhlak mulia. Kita akan pergi kepada matlamat yang kedua iaitu kemahiran sosial dan komunikasi. Kemahiran sosial ini penting kerana ia membantu murid untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, mereka dapat belajar berkongsi, bekerjasama dan memahami perasaan orang lain. Kemahiran komunikasi pula merujuk kepada keupayaan murid untuk menyampaikan idea dan juga perasaan mereka dengan lebih jelas. Ini termasuklah komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Dalam konteks prasekolah, aktiviti seperti bermain secara berkumpulan, bercerita dan role play sangat membantu dalam membina kemahiran ini. Apabila murid mempunyai kemahiran sosial dan komunikasi yang baik, mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah mereka dan membina hubungan yang positif dengan rakan sebaya. Matlamat yang ketiga ialah membentuk keyakinan diri dalam kalangan murid. Keyakinan diri ni sangatlah penting kerana ia mempengaruhi keberanian murid itu sendiri untuk mencuba perkara baru. Murid yang yakin akan jadi lebih berani untuk bertanyakan soalan, mencuba aktiviti baru dan menyatakan pendapat mereka sendiri. Sebaliknya, jika murid kurang berkeyakinan diri, mungkin mereka akan takut untuk mencuba dan mudah merasa rendah diri. Oleh itu, kita sebagai guru perlu memberi galakan dan pujian yang sesuai supaya murid rasa dihargai. Contohnya, apabila murid berjaya melakukan sesuatu walaupun kecil, guru boleh memberi pujian untuk meningkatkan motivasi mereka.
Dengan adanya keyakinan diri, murid akan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita akan pergi kepada matlamat kita yang terakhir, iaitu memiliki keinginan untuk belajar. Matlamat ini menekankan kepentingan untuk memupuk minat dan sikap ingin tahu dalam diri murid sendiri. Kanak-kanak secara semua jadi mempunyai rasa ingin tahu. Jadi, guru perlu memanfaatkan perkara ini dalam pembelajaran mereka. Contohnya, pembelajaran berasaskan bermain dapat menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan. Apabila murid seronok, mereka akan lebih minat untuk belajar. Selain itu, murid juga digalakkan untuk berani mencuba perkara baru dan tidak takut untuk menghadapi cabaran. Ini sangatlah penting untuk membentuk sikap yang positif terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Dengan adanya keinginan untuk belajar, murid akan sentiasa bersemangat untuk menimba ilmu dan terus berkembang. Seterusnya, kita akan masuk kepada objektif kurikulum prasekolah 2026. Objektif yang pertama ialah menguras emosi sendiri. Wawa, kenapa awak nampak sedih ni? Hari ni saya sedih sebab mainan saya rosak. Tapi cikgu dah ajar saya bertenang. Sebab cikgu cakap saya kena kawal perasaan saya supaya saya boleh main dengan kawan-kawan saya yang lain. Objektif ini menekankan keupayaan murid untuk mengenali dan mengawal emosi mereka sendiri. Kemahiran ini penting supaya kanak-kanak dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi harian dan berinteraksi dengan lebih baik bersama orang lain. Seterusnya, gaya hidup sihat dan keselamatan. Saya suka berlari dan juga bermain. Tapi cikgu selalu pesan saya kena hati-hati. Saya tak boleh tolak kawan dan tak boleh lari terlalu laju. Objektif ni bertujuan untuk membentuk gaya hidup yang sihat dalam kalangan murid melalui aktiviti fizikal dan pemakanan yang seimbang. Dalam masa yang sama, murid juga dididik untuk menjaga keselamatan diri bagi mengelakkan kecederaan atau kemalangan. Seterusnya, amalan agama Islam. Setiap hari saya akan berdoa sebelum buat sesuatu. Macam sebelum makan, sebelum tidur, sebelum masuk tandas. Saya juga belajar solat dengan ibu bapa saya. Cikgu cakap itu adalah salah satu cara untuk jadi anak yang baik. Bagi murid beragama Islam, objektif ini menekankan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan seharian. Ia membantu untuk membentuk sasiah, disiplin diri dan nilai kerohanian sejak kecil lagi. Seterusnya, nilai murni. Kalau kawan saya terjep pensel, saya akan pinjamkan. Cikgu cakap kita kena tolong kawan dan buat baik dengan kawan. Objektif ni memberi penekanan kepada penerapan nilai murni seperti tolong-menolong, hormat menghormati dan juga kejujuran. Nilai ini sangatlah penting untuk membentuk hubungan sosial yang positif dalam kalangan murid. Seterusnya, komunikasi bahasa. Saya suka bercerita dengan cikgu dan kawan-kawan. Kalau saya nak sesuatu, saya akan cakap dengan sopan supaya orang lain faham. Kemahiran bahasa penting untuk membolehkan murid berkomunikasi dengan berkesan. Ini termasuk keupayaan bertutur, mendengar dan menyampaikan idea dengan jelas dalam situasi harian. Seterusnya, menyelesaikan masalah. Tadi saya tak tahu macam mana nak buat soalan matematik ni. Tapi saya cuba fikir dan fahamkan. Akhirnya, saya berjaya. Kalau saya tak tahu, saya akan tanya cikgu. Objektif ini menekankan penggunaan maklumat dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Ia membantu untuk membina kemahiran berfikir dan keyakinan dalam membuat keputusan. Seterusnya, imajinasi dan juga kreativiti. Saya suka melukis. Kadang-kadang saya lukis rumah besar dengan bunga. Walaupun tak sama macam betul, tapi saya suka sebab tu idea saya sendiri. Objektif ini bertujuan untuk memupuk daya imajinasi dan kreativiti murid sendiri melalui pelbagai aktiviti seperti seni dan permainan. Ini sangatlah penting untuk perkembangan pemikiran yang kreatif dan juga inovatif. Seterusnya, sifat ingin tahu. Kadang-kadang saya suka tanya cikgu, kenapa pokok warna hijau, kenapa langit warna biru dan kenapa bunga ni warna merah. Sebab belajar benda baru ni saya rasa sangat menyeronokkan. Sifat ingin tahu membantu murid untuk meneroka dan memahami dunia sekeliling mereka. Objektif ni menggalakkan pembelajaran aktif dan meningkatkan minat terhadap ilmu.
Seterusnya, menghargai alam sekitar. Objektif ini menanam kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Murid dididik untuk menghargai dan memelihara persekitaran sejak kecil lagi. Seterusnya, keyakinan diri. Objektif ini bertujuan untuk membina keyakinan diri dan keberanian dalam kalangan murid. Sikap ini penting supaya mereka berani mencuba, belajar daripada kesilapan dan juga terus berkembang. Seterusnya, kita akan masuk kepada kerangka kurikulum prasekolah 2027. Kerangka kurikulum prasekolah 2027 ini ada 7 kompetensi utama yang penting untuk pembangunan murid. Semua kompetensi ini disampaikan melalui kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Maksudnya bukan sekadar apa yang diajar, tapi cara ajar dan cara nilai murid pun memainkan peranan. 7 kompetensi ini ialah perkembangan diri, komunikasi, tanggungjawab, fasa digital, literasi pelbagai, kemahiran berfikir dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, kerangka ni sebenarnya nak bentuk murid yang seimbang, bukan pandai akademik sahaja, tetapi ada nilai, kemahiran dan juga sikap. Kompetensi yang pertama ialah perkembangan diri. Kompetensi ini fokus kepada kesedaran diri, daya tahan dan juga kesejahteraan emosi. Murid diajar untuk kenal kekuatan dan juga kelemahan diri. Contohnya, bila murid-murid gagal dalam sesuatu, murid tak mudah putus asa tapi cuba untuk bangkit balik. Selain itu, murid juga belajar untuk menetapkan matlamat hidup yang bermakna. Kompetensi ini penting sebab kalau murid tak kenal diri sendiri, susah murid untuk berkembang dalam bidang yang lain. Seterusnya, komunikasi. Komunikasi ini bukan sekadar bercakap saja, tapi termasuk mendengar secara aktif dan berinteraksi dengan berkesan. Murid perlu mampu sampaikan idea dengan jelas. Contohnya, dalam kerja kumpulan, murid kena tahu cara bagi pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kompetensi ini dapat bantu murid untuk menjadi lebih yakin dan boleh bekerjasama dengan orang lain. Yang seterusnya, tanggungjawab. Kompetensi ini ajar murid tentang tanggungjawab terhadap diri, keluarga, komuniti dan juga alam sekitar. Contohnya, murid jaga kebersihan kelas atau hormat peraturan sekolah. Selain itu, murid juga belajar untuk menjadi warga negara yang baik terhadap negara. Bila murid ada rasa tanggungjawab, murid akan lebih berdisiplin dan juga beretika. Yang seterusnya, fasa digital. Dalam dunia sekarang, kemahiran digital sangatlah penting. Murid perlu tahu untuk menggunakan teknologi dengan betul dan juga beretika. Contohnya, cari maklumat di internet dan tapis mana-mana yang sahih. Murid juga belajar menghasilkan kandungan digital seperti slide ataupun video. Kompetensi ini bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi menggunakan dengan bijak dan juga selamat. Seterusnya, literasi pelbagai. Literasi ni bukan setakat membaca buku sahaja, tapi melibatkan pelbagai jenis maklumat. Contohnya, literasi bahasa, literasi maklumat, literasi media. Murid belajar faham, tafsir dan guna maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku, video dan juga internet. Kompetensi ini penting supaya murid tak mudah terpengaruh dengan maklumat palsu. Seterusnya, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir berfokus kepada pemikiran kritis dan juga kreatif. Murid diajar untuk menganalisis maklumat, membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Contohnya, bila murid-murid diberi situasi, murid boleh fikir pelbagai solusi dan bukan satu sahaja. Kemahiran ini membantu murid untuk menjadi lebih bijak dan buat keputusan dalam kehidupan. Yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat. Kompetensi ini tekankan sikap suka belajar secara berterusan. Murid bukan belajar kerana peperiksaan sahaja, tetapi sebab minat dan juga keperluan hidup. Contohnya, membaca buku, mencari ilmu baru walaupun di luar kelas. Hal ini penting kerana dunia sentiasa berubah. Jadi kita kena sentiasa meningkatkan diri. Dah faham kan tentang kerangka konseptual? Jadi kita akan pergi ke bidang pembelajaran. Kurikulum Prasekolah 2026 merangkumi 6 bidang pembelajaran utama, iaitu sosio emosi, fizikal dan kesejahteraan diri, kerohanian, nilai dan kewarganegaraan, bahasa dan literasi, kognitif serta kreativiti dan juga estetika.
Kesemua bidang ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tapi dirangka secara bersepadu. Maksudnya, bila guru mengajar satu aktiviti itu, dalam masa yang sama, guru boleh menyentuh beberapa bidang sekaligus. Pendekatan ini juga berorientasikan kompetensi, iaitu fokus kepada kebolehan murid untuk menggunakan apa yang dipelajari dalam situasi yang sebenar, bukan sekadar hafalan semata-mata. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk melahirkan insan sejahtera yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Jadi, pembangunan kanak-kanak bukan hanya dari segi akademik tetapi menyeluruh. Bidang yang pertama ialah sosial emosi. Dalam bidang ini, penekanan diberikan kepada kemahiran mengurus emosi dan tingkah laku serta membina kemahiran sosial yang positif. Contohnya, kanak-kanak diajar cara kenal emosi sendiri seperti marah, sedih atau gembira. Mereka juga belajar untuk mengawal emosi mereka, contohnya menarik nafas apabila marah. Selain itu, mereka belajar berinteraksi dengan rakan seperti berkongsi, bekerjasama, menghormati orang lain. Kemahiran ini sangat penting sebab ia menunjuk hubungan sosial yang sihat sejak kecil. Bidang yang kedua ialah fizikal dan kesejahteraan diri. Bidang ini memberi penekanan kepada perkembangan jasmani dan kesihatan diri. Kanak-kanak dilatih melalui aktiviti fizikal seperti berlari, melompat, memanjat yang dapat membantu perkembangan motor kasar mereka. Dalam masa yang sama, kemahiran motor halus juga diasah melalui aktiviti seperti mewarna dan menggunting. Selain itu, aspek kesejahteraan diri termasuk penjagaan kebersihan, pemakanan sihat dan keselamatan diri turut ditekankan supaya mereka membesar dengan gaya hidup yang sihat. Bidang yang ketiga ialah kerohanian, nilai dan kewarganegaraan. Bidang ini menekankan penghayatan ajaran agama, nilai murni dan tanggungjawab sebagai warga negara. Kanak-kanak diajar nilai seperti hormat menghormati, jujur, bertanggungjawab dan berdisiplin. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan konsep asas kewarganegaraan seperti cinta akan negara, menghargai simbol negara dan hidup harmoni dalam masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini penting untuk membentuk sahsiah dan jati diri mereka sejak kecil. Bidang yang keempat ialah bahasa dan literasi. Dalam bidang ini, penekanan diberikan kepada kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Kanak-kanak belajar bercakap dengan jelas, mendengar dengan baik dan memahami arahan. Mereka juga diperkenalkan dengan asas membaca dan menulis seperti mengenal huruf, bunyi dan perkataan mudah. Kemahiran literasi ini sangat penting kerana ia menjadi asas kepada pembelajaran dalam semua bidang. Bidang yang kelima ialah kognitif. Bidang ini menekankan perkembangan, pemikiran dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kanak-kanak digalakkan untuk meneroka, bertanya soalan dan menunjukkan sikap ingin tahu terhadap dunia sekeliling. Contohnya, melalui aktiviti eksperimen mudah, permainan susun blok atau pemerhatian alam sekitar. Hal ini membantu mereka untuk berfikir secara logik, membuat keputusan dan memahami konsep asas seperti nombor, bentuk dan sains awal. Bidang yang terakhir iaitu kreativiti dan estetika. Bidang ini memberi fokus kepada penerokaan dan penghargaan terhadap keindahan serta pembangunan kreativiti. Kanak-kanak diberi peluang untuk melukis, mewarna, menyanyi, menari dan bermain alat muzik. Melalui aktiviti ini, mereka dapat mengekspresikan perasaan dan idea mereka secara kreatif. Selain itu, mereka juga belajar untuk menghargai seni dan keindahan dalam persekitaran mereka. Akhir sekali, melalui penguasaan standard pembelajaran dalam semua bidang ini, murid akan didorong untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan adab dalam kehidupan seharian. Ini bermaksud, apa yang mereka belajar di sekolah boleh digunakan dalam situasi yang sebenar, seperti berkomunikasi dengan baik, menjaga diri, berfikir secara rasional dan berakhlak mulia. Dengan itu, mereka akan lebih bersedia untuk mendepani cabaran masa hadapan secara berkeyakinan dan beretika. Pentaksiran di prasekolah adalah satu proses yang sistematik dalam mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pembelajaran murid. Maksudnya di sini, pentaksiran bukan dibuat secara lawak tetapi melalui kaedah yang terancang dan berterusan. Guru akan mengumpul maklumat tentang murid melalui pemerhatian, aktiviti harian dan interaksi dalam kelas.
Pentaksilan ini juga merupakan perkara asas dan penting dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah kerana ia membantu guru untuk memahami tahap sebenar murid, bukan sekadar melihat hasil akhir saja. Baiklah, kita akan pergi kepada tujuan pentaksilan. Tujuan yang pertama ialah mengesan pertumbuhan dan perkembangan murid mengikut peningkat umur. Ini penting kerana setiap kanak-kanak berkembang pada kadar yang berbeza. Jadi, guru perlu menilai sama ada perkembangan mereka sesuai dengan tahap umur mereka ataupun tidak. Tujuan yang kedua ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Melalui pentaksilan ini, guru boleh mengenal pasti murid yang cepat faham dan murid yang memerlukan lebih bimbingan. Ini membantu guru untuk merancang aktiviti yang lebih sesuai. Seterusnya, mengenal pasti kecerdasan dan potensi murid. Setiap murid ada kelebihan tersendiri. Contohnya, ada yang kreatif, ada yang petah bercakap, ada yang suka meneraka. Pentaksilan ini membantu guru untuk mengesan potensi ini dengan lebih awal. Selain itu, memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan pentadbir sekolah. Maklum balas ini penting supaya semua pihak tahu perkembangan murid dan boleh bekerjasama untuk membantu mereka. Akhir sekali, meninjau keberkesanan pengajaran dan kualiti pembelajaran. Pentaksilan bukan hanya menilai murid, tetapi membantu guru untuk menilai sama ada kaedah pengajaran mereka berkesan atau perlu diperbaiki lagi. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada prinsip pelaksanaan pentaksilan. Yang pertama, pentaksilan dilaksanakan secara berterusan. Ini bermaksud penilaian dibuat sepanjang masa, bukan hanya pada waktu tertentu sahaja. Yang kedua, mengambil kira psikologi kanak-kanak. Guru perlu memahami emosi dan perkembangan mental murid supaya pentaksilan tidak memberi tekanan kepada mereka. Yang ketiga, mementingkan proses pembelajaran. Fokus bukan hanya pada hasil akhir, tetapi bagaimana murid itu belajar dan berkembang sepanjang proses tersebut. Seterusnya, pentaksilan dilakukan dalam suasana semula jadi dan tidak formal. Ini bermaksud penilaian dibuat melalui aktiviti harian seperti bermain dan berinteraksi supaya murid lebih selesa dan menunjukkan kemampuan sebenar. Selain itu, pentaksilan juga menilai secara autentik, iaitu menilai kebolehan sebenar murid dalam situasi dunia yang sebenar, bukan hanya melalui ujian bertulis. Pentaksilan juga bersifat diagnostik, maksudnya ia digunakan untuk mengenal pasti masalah atau kelemahan murid supaya tindakan susulan boleh diambil. Seterusnya, maklum balas segera diberikan kepada murid supaya mereka tahu apa yang perlu diperbaiki. Akhir sekali, tidak dibandingkan atau melabel murid. Hal ini penting untuk menjaga emosi dan keyakinan diri kanak-kanak kerana setiap murid mempunyai perkembangan yang berbeza. Seterusnya, kita akan pergi kepada penentuan tahap penguasaan. Dalam prasekolah, tahap penguasaan murid dibahagikan kepada 3 peringkat. Yang pertama, TP1. TP1, murid boleh menyatakan sesuatu perkara dengan beradab berasaskan pengetahuan dan kemahiran. Ini merupakan tahap asas di mana murid hanya mampu menyebut atau menyatakan apa yang dipelajari. TP2, murid boleh menerangkan sesuatu perkara dengan beradab berasaskan pengetahuan dan kemahiran. Pada tahap ini, murid sudah boleh memberi penerangan yang lebih jelas dan menunjukkan kefahaman. Yang terakhir, TP3. Murid boleh membuat sesuatu perkara dengan beradab berasaskan pengetahuan dan kemahiran. Ini adalah tahap tertinggi di mana murid mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam bentuk tindakan. Jadi semua dah faham kan tentang kurikulum prasekolah 2026 ni? Kita dah telusuri daripada pengenalan, matlamat, objektif, bidang pembelajaran, kerangka konseptual sehinggalah kepada pentaksilan. Harapan saya, semoga kurikulum ini dapat dilaksanakan dengan baik supaya dapat melahirkan murid yang seimbang, berkeyakinan dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Semoga segala usaha dalam pendidikan awal kanak-kanak ini dapat memberi manfaat yang besar kepada perkembangan murid dan juga masa hadapan negara. Sekian daripada saya, terima kasih.